Sebenarnya kata walau nawa iqamata arba'ati ayyamin bimawdi'in in qata'a safaruhu biwusul. Wala yuhsabu minha yawma dukhulihi wa khurujihi 'ala as-sahih. Sekiranya berniatlah ia seorang akan bermukim 4 hari di satu tempat, terputuslah safarnya dengan sampainya di tempat tersebut. Apabila dia nak pergi di satu tempat, dia kosak nak duduk di tempat tersebut 4 hari ke atas. Siapa je di tempat tu, kata molek, siapa je di tempat tu putuslah safar dia. Ni gambar orang nak faham. Nampak ni gambar orang nak faham. Ada orang dia kata gua ni, kita nak pergi di satu tempat, nak pergi, katakanlah kita nak pergi di mana, kita daripada Terengganu ni, nak pergi mana, kita kata nak pergi Cukah, ataupun kita kata nak pergi di Binjai. Okey, nak pergi Binjai. Kamu nak pergi Binjai, dan nak berapa hari Binjai? Seminggu nak duduk. Lepas tu cukup seminggu nak balik awak ni mula. Okey, nak duduk seminggu, lebih daripada 4 hari tau. 4 hari ke atas tau. Dia sampai Binjai, dia semayang dulu jamak kosong selama 4 hari. Dia jamak kosong selama 4 hari semayang di Binjai. Lepas tu barulah dia semayang tamam, semayang macam biasa. Hak tu salah, hak tu tak betul. Hak tu salah tu. Hak tu tak betul. Jadi kalau hak yang dia buat dah sebelum daripada ni, wajib dia kena qada sembahyang semula. Kalau semayang kosong lah. Kalau jamak, kalau semayang jamak tu tak ada masalah lah. Masalah jamak. Masalah jamak masih lagi ada ruang boleh jamak kerana selain daripada safar. Okey, boleh faham kan? Jadi salah. Apabila sampai sana, tidak boleh dah kosong semayang. Sebab dia niat untuk bermukim di situ 4 hari ke atas. Apabila dia berniat untuk bermukim di satu destinasi 4 hari ke atas, sampai saja di situ putus dah safar dia. Apabila putus safar, maka dia tidak boleh dah mengambil rukhsah qasar. Kerana qasar hanya dikhususkan kepada orang yang bermusafir. Apabila putus safar dia, maka tidak lagi dinamakan dia sebagai orang bermusafir. Itu kena ingat. Mana-mana orang yang pernah buat sebelum ni gitu, wajib dia kena qada balik sembahyang dia. Sebab la ibrata bi-dhannil bayyin khata'uhu. Tidak boleh dikira dengan la ibrata bi-dhannil bayyin khata'uhu. Tidak boleh dikira dengan dhann yang nyata tersalah. Dhann, sangkaan dia kata boleh qasar, tapi ternyata salah sangkaan dia tersebut, maka tidak dikira zon tersebut, maka kena ambil hakikat dia lagu mana, maka sembahyang dia tidak sah, wajib dia kena ulang balik. Wajib kena qada balik sembahyang tersebut. Okey, habis. Seterusnya kata wala yuhsabu minha yawma dukhulihi wa khurujihi 'ala as-sahih. Dan tidak dihitungkan daripada 4 hari, 2 hari sampai dan 2 hari keluar. 2 hari sampai dan keluar. Okey, hari sampai tak kira, hari keluar tak kira. Jadi kalau campur jadi 6 hari. Faham tak lagi? Kita perinci molek sikit masalah ni agar tidak berlaku lagi kesilapan. Sebab masih lagi ramai orang yang tersilap dalam masalah putus safar ataupun tidak. Sebab kalau benda tu benda putus safar ataupun keadaan dia saat itu safar telah putus, tiba-tiba dia masih lagi qasar sembahyang, maka bermakna sembahyang dia tidak sah. Okey, boleh faham tak Zul? Okey, yang pertama sekali okey, kita buat perincian. Yang pertama sekali, apabila seorang saat itu dia qasar untuk bermusafir pada tempat yang daripada kampung dia kepada tempat tersebut cukup 2 marhalah. Okey, jelas tu? Cukup berapa marhalah? 2 marhalah. Maka destinasi yang dia nak tuju tu ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dia qasar untuk berada di sana selama 4 hari ke atas, tanpa dikira hari sampai dan hari keluar. Kalau sampai siang hari tu tak kira. Kalau keluar siang hari tu tak kira. Faham tak lagi? Kalau sampai malam tu tidak kira. Okey, jelas tak? Jadi kalau dia qasar untuk berada pada tempat tersebut 4 hari ke atas, semata-mata sampai di tempat tersebut putus safar dia. Okey, boleh? Boleh faham? Yang pertama. Yang kedua, orang ni dengar balik
dia bermusafir kepada satu tempat yang mana dia kosak untuk berada di tempat tersebut tidak sampai 4 hari. Faham tak lagi? Tidak ada sehari je. Apabila sampai sana, dia boleh kosong sembahyang dalam tempoh sehari tu. Tiba-tiba dia berubah dia. Nak duduk 4 hari, nak duduk 4 hari ke atas. Apabila berubah dia, ketika tu tak boleh dah dia kosong sembahyang. Okey, boleh faham? Berapa dah? 2. Okey, boleh faham? Yang ketiga, dia kosak untuk berada di situ 3 hari. Okey, selama 3 hari boleh tak dia kosong sembahyang? Boleh dia kosong sembahyang. Tiba-tiba cukup hari ketiga, okey, dia nak tolak lagi. Dia dengung gitu lah. Dia nak keluar lagi. Maka boleh dia kosong sembahyang sehingga hari yang ke-4. Sehingga hari yang ke-4. Cukup 4 hari boleh dia kosong sembahyang. Lepas cukup 4 hari, maka tak boleh dah dia kosong sembahyang kerana dia telah tinggal pada tempat tersebut selama berapa hari? 4 hari. Maksudnya, putus safar dia kerana tinggal pada tempat tersebut selama berapa hari? 4 hari. Berapa dah? 3. Yang keempat, dia nak pergi pada tempat tersebut. Dia nak pergi pada tempat tersebut. Dia tidak kosak bilangan hari. Tak tahu apa hari nak duduk. Maka semata-mata sampai pada tempat tersebut, putus safar. Apabila dia tidak kosak untuk berada pada tempat tersebut kurang daripada 4 hari. Faham lagi so? Maka ketika itu semata-mata sampai pada tempat tersebut, putus safar dia. Jadi kalau dia tidak menentukan bilangan hari, tak tahu berapa hari nak duduk, mungkin sehari, mungkin 2 hari, mungkin 3 hari, mungkin 4 hari, mungkin 5 hari, maka semata-mata sampai pada tempat tersebut, putus safar dia. Berapa dah? 4. Yang kelima. Dia pergi kepada satu tempat. Okey, dia pergi kepada satu tempat yang mana dia ada hajat dia. Okey, berarti mana dia ada benda tu? Hajat dia. Yang mana hajat dia setiap saat, setiap detik dia mengharapkan hajat dia selesai. Dan dia apabila selesai hajat dia akan balik. Jadi ketika dia menanti hajat dia seperti orang yang bermusafir. Faham tak dia? Sebab apa dia? Sebab dia nak bergerak je. Kerja nak bergerak je. Dia fikir nak bergerak. Dia fikir nak bergerak. Faham tak dia? Dia fikir nak tinggal tempat ni. Apabila dapat hajat. Tapi dia akan dapat hajat dia dulu. Setiap saat dia mengharapkan hajat dia tertunai. Okey, boleh faham tak so? Maka dia seperti orang yang bermusafir. Faham tak? Seperti orang yang bermusafir. Sebab apabila hajat dia ada, dapat dia akan berpindah. Jadi, setiap saat dia membuat persiapan untuk meninggal tempat tersebut. Okey, boleh faham? Maka ketika itu dia boleh kosong selama berapa hari? 18 hari. Tanpa dikira hari sampai dan hari keluar. Okey, boleh faham? Faham dah Tinggal lagi. Kalaulah dia tahu hajat dia tidak akan selesai melainkan selepas 4 hari. Maka ketika itu tidak boleh kosong selama 18 hari. Itu kita kena faham. Kalau dia jelas dah, nyata dah hajat dia tidak selesai melainkan 4 hari ke atas, baru selesai hajat dia. Maka ketika itu tidak boleh kosong sampai 18 hari. Bezawan dia masalah ni dengan masalah pertama. Beza masalah ni dengan masalah pertama tadi, dia mengharapkan hajat dia dapat selesai setiap saat. Jadi seolah-olah setiap saat dia adalah orang yang bermusafir. Faham tak? Sebab dia sedang membuat persiapan untuk meninggal tempat tersebut setiap saat. Ketika tertunai hajat ni. Manakala yang golongan yang kedua tadi, apabila dia telah tahu bahawa hajat dia tidak akan selesai melakukan 4 hari, jadi bermakna adakah dia seperti orang musafir? Tidak. Dia akan tunggu selama 4 hari. Maka sebab itulah golongan yang kedua ni tidak boleh kosong sehingga 18 hari. Ini tidak perbezaan. Katanya waqilah dan kata qim. Untuk hak yang masalah orang hak yang ada hajat, yang dia mengharapkan hajat dia akan selesai setiap saat. Setelah selesai dia akan berangkat selalu. Okey, boleh faham tak kan?
Kata qil arba'ah, 4 hari juga. Sama dengan masalah tadi. Sama masalah, bukan 18 hari. 4 hari je boleh qasar sembahyang. Wa fi qaulin abada, pada satu pandangan selama-lama. Mu duduk 2 tahun situ pun 2 tahun kan. Contoh dia, kita buat contoh mudah gini. Orang tu dia naik boat, naik perahu, naik kapal, tiba-tiba mari gelombang kuat. Jadi apabila mari gelombang kuat, dia akan berteduh di belakang pula. Faham lagi? Dia kalau misalnya gelombang kuat, puncak kuat, orang duduk di laut saat ni, dia akan cari pula. Faham lagi? Dia cari pula saat ni, itu tujuan untuk sementara dia. Apabila ombak teduh, gelombang pun teduh dah, dia akan keluar. Tiba-tiba gelombang kuat sampai ke seminggu. Okey, seminggu tu dia boleh kosong sembahyang. Sampai 2 minggu. 2 minggu tu boleh kosong sembahyang. Selama mana boleh kosong sembahyang? Sampai ke 18 hari. Nampak tak ya? Sebab setiap saat dia seperti orang bermusafir. Ada peluang, tolong. Dia buat persiapan semua. Berbeza dengan orang yang tiba-tiba mari gelombang. Oh, tak boleh, kita kena duduk pula. Lepas tu dia pun cek. Okey, dia cek boleh. Dia cek cuaca. Oh, gelombang ni mari sampai 5 hari. Okey, boleh. Tak apa. Kita tunggu pula dulu lah. Kita duduk sini 5 hari dulu. Okey, boleh faham? Orang ni boleh tak kosong sampai ke 18 hari? Tak boleh. Sebab dia tidak membuat persiapan setiap waktu untuk bermusafir. Jadi bermakna dia tidak seperti orang yang bermusafir. Okey, boleh faham tak? Tapi ada satu pandangan dia kata abadan. Abadan selama-lama boleh qasar sembahyang. Okey. Wa qila, dia kata qil al-khilafu fi khaifil qital. Khilaf saat itu adalah pada orang yang takut peperangan. Orang yang takut peperangan ni dalam masalah orang bermusafir yang takut peperangan. Tu khilaf dalam masalah dia lah. Jadi ada kau boleh 4 hari je ke, selama-lama ke, ataupun 18 hari. Jelas tak kira? La tajri, tidaklah peniaga. Wa nahwihi, dan seumpamanya peniaga. Jadi peniaga tak berlaku khilaf lagu ni. Untuk peniaga. Jadi untuk peniaga tidak berlaku khilaf begini. Okay, itu mengikut pandangan sebahagian daripada ulama. Jadi untuk peniaga dia tidak boleh lebih daripada 4 hari. Tidak boleh lebih daripada 4 hari. Baik. Ataupun boleh kata-kata tidak boleh lebih daripada 18 hari untuk peniaga. Kalau dah 18 hari bolehlah, sebab dia ada wafi qaulin abadan tu kan. Cuma ni pandangan yang dhaif lah. Pandangan yang kuat nak kira lah. Yang khaif al-qital ke, at-tajir ke, ataupun seumpama at-tajir. Kalau dia setiap saat dia mengharapkan hajat dia selesai, dan dia akan berangkat selalu. Apabila selesai hajat dia, maka ketika tu dia boleh qasar selama berapa hari? 18 hari.